Hari ni kita nak buat jemput pisang. Siapa yang boleh jemput pisang? Okey, jom kita masak sama-sama. Mula-mula kita lenyap pisang sampai lumak. Lepas tu kita boleh bubur tepung beras deh. Bubur tepung beras. Lepas tu kita kucah-kucah sebati. Lepas kucah tu kita bolehlah bubur garam dengan gula. Lepas tu kucah-kucah biar betul-betul tak ada dah tepung-tepung kita tu. Tokoh-tokoh bolehlah goreng. Boleh masa ni awak nak perak ke, tak si perak ke, tak apa deh, boleh atas si awak. Kalau nak cepat goreng lalu, kalau rasa banyak masa lagi boleh perak. Kita bubur minyak, kita panaskan minyak dulu baru bubur jemput kita ni. Nak guna tangan boleh, nak guna sudu pun boleh. Itu ikut atas keselesaan saya awak. Kalau saya suka guna tangan cepat. Lepas tu jemput pun jadi bola-bola. Pasal lagi petua nak jemput jadi bola, awak kena kucah-kucah semua jemput ni. Barulah jadi bola lagi ni. Nampak garing molek dah tu, bolehlah hakak. Boleh hakak, boleh makan lah. Dia hakak boleh makan lah. Awak apa lagi? Lepas tu, tengok kita bola molek dah. Ya, crunchy sikit luar. Lepas tu, dalam lembut. Okey lah, selamat mencuba.